Dekat KL ni memang ada bandar-bandar je ke? Rasa nak healing, nak lepak, rasa nak berangin, nak berteduh. Aduh, kat mana lagi yang best? Nak carilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk episod Ronda Kota kali ini, saya bawa anda semua ke salah satu tempat yang paling menarik, yang ada kehijauan, yang boleh hilangkan stres. Yang paling penting ialah tenang, iaitu Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Ramai yang ingat Kuala Lumpur ni tiada tempat yang menarik. Manakala tempat ni ialah salah satu tempat yang menarik, yang mana kita boleh lakukan pelbagai aktiviti. Dan bukan itu sahaja, taman ni sangatlah luas. Nanti kita akan tengok apa yang kita boleh buat di sini, okey? Macam yang saya cakap tadi kan, boleh buat pelbagai aktiviti. Jom, ni ada taman rusa. Jom kita masuk, kita tengok ada berapa ekor rusa kat dalam ni. Besar mana? Jom. Lepas pusing-pusing, saya tak tahulah kat mana rusanya. Mungkin dia dah tidur kot. Tapi ada binatang lain. Ada ayam, ada tupai, ada itik. Tapi bukan itu sahaja. Tu, ada juga air terjun mini. Jadi boleh datang ke sini untuk menikmati pemandangan, untuk ambil feeling-feeling zoo. Mungkin nanti kita akan pergi ke zoo. Kita tak tahu kan? Saja, tapi anda semua boleh mendapatkan pelbagai info ni melalui papan info. Contohnya tu pokok apa kegunaan dia, apa keistimewaannya. Tapi bukan tu saja, anda juga boleh tahu lokasi di mana anda berada sekarang, okey? Dah pusing-pusing taman ni secara sedar tak sedar ni sebenarnya saya tengah exercise. Turun bukit, naik bukit, sangatlah penat, berpeluh, tapi sebenarnya ia baik untuk kesihatan. Jadi, saya akan pusing-pusing lagi sampai kita berpeluh, okey? Jom, ikut saya jalan-jalan. Antara aktiviti yang anda semua boleh lakukan di sini, contohnya berjoging, berbasikal. Okey, lepas tu apa lagi? Bersenam. Ada yang saya nampak tadi, ada yang buat photoshoot wedding. Jadi, kalau rasa nak view yang cantik, macam-macam tema-tema garden, boleh datang di sini untuk photoshoot kahwin. Tambahan lagi, ni kalau dah penat jalan, macam saya dah penat, anda semua boleh ni naik bagi. Just naik je, okey? Bukan tu saja, tapi dekat Taman Botani ni juga ada taman permainan. Sambil-sambil anda semua melakukan pelbagai aktiviti kat sana, ni anak-anak boleh bermain kat sini, main permainan. Sukalah dia kan? Siapa je tak suka kan? Tapi, leka-leka bermain, berjogging-jogging, jangan lupa untuk awasi anak-anak anda. Sekarang saya berada di salah satu tempat yang saya rasa saya paling suka sebab dia cantik sangat. Ni, kawasan bulatan yang ada banyak pokok yang comel-comel tu. Color purple, color hijau, ada juga bunga-bunga yang warna-warna oren. Asyik tengok bandar je kan. Datanglah sini, kita boleh cuci mata. Secara tenang sangat kan. Lepas dah pusing-pusing, saya rasa tempat ni sangatlah menarik. Jadi saya nak cadangkan kepada anda semua untuk jangan lupa datang ke Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Tidak kiralah hujung minggu ke, lepas balik kerja ke. Jadi jangan lupa datang ya. Sekarang saya makin penat, saya dah pusing satu Taman Botani ni. Jadi kita jumpa di lain episod Ronda Kota. Bye!